Bravo 3 Zulu dari gerakan Beramsar. Jangan kami beritahu apa. Cik, rumah ni sederak tu. Minta semak dengan gerakan. Okey, baik cik. Gerakan Beramsar dari Papa Bravo 3 Zulu panggilan. Papa Bravo 3 Zulu dari gerakan Beramsar. Jangan kami beritahu apa. Gerakan Beramsar dari Papa Bravo 3 Zulu tak buat semakan atas sebuah rumah bernombor 90 Jalan Murai Batu, Taman Kim, Padang Besar Perlis. Adakah berdaftar di dalam senarai rumah ditinggalkan? Bagaimana terima gerakan padang? Papa Bravo 3 Zulu dari gerakan Beramsar. Roger, standby. Assalamualaikum cik. Betul dah. Ada apa cik kat sini cik? Kami buat pemantauan. Dalam masa yang sama kami tengok rumah ni ditinggalkan dalam keadaan tak terurus. Pagar tak bertutup, dengan kasut tak susun dengan elok. Jadi ditinggalkan dalam keadaan yang tak terurus yang buat kami mencurigakan lah. Oh macam tu. Rumah ni memang selalu tak ada orang. Rumah ni siapa nama dia tu? Siapa nama Papa Bravo 3 Zulu dari gerakan Beramsar panggilan. Gerakan Beramsar dari Papa Bravo 3 Zulu, jalankan berita. Papa Bravo 3 Zulu dari gerakan Beramsar. Hasil semakan dapati rumah alamat nombor 90 Jalan Murai Batu, Taman Kim, Padang Besar Perlis tidak tersenarai dalam rumah yang ditinggalkan. Bagaimana semua apa? Gerakan Beramsar dari Papa Bravo 3 Zulu, berita terima. apa dia tu cik? Tadi lapor-lapor rumah ditinggalkan tu, apa dia tu cik? Ni pakcik, rumah yang ditinggalkan tu adalah salah satu kemudahan daripada aplikasi BSP pakcik. Apa dia pula BSP tu cik? Volunteer Smartphone Patrol merupakan satu inisiatif polis di Raja Malaysia dalam mewujudkan kolaborasi dan kerjasama strategik mencegah jenayah bersama masyarakat tempatan sebagai mata dan telinga pihak polis. Masyarakat sebagai rakan kolaborasi PDRM dengan menyalurkan maklumat melalui aplikasi mudah alih BSP melahirkan hubungan smart partnership dan community oriented policing antara masyarakat dan PDRM. Jaringan usaha sama dalam pencegahan jenayah antara masyarakat dan polis di Raja Malaysia. Macam mana nak guna dia ni cik? Pakcik nak daftar ke? Ya cik, saya nak daftar cik. Oh, okey pakcik. Mudah dah pakcik. Cara-cara mendaftar mudah je. Masukkan nama, nombor kad pengenalan, ID log masuk, alamat email pakcik, nombor telefon, alamat kediaman, negeri, daerah dan tekan butang dapatkan kod. Buat catatan dan kembali ke halaman utama untuk isi nama ahli dan nombor BSP serta tekan butang log masuk untuk aktifkannya. Hantar maklumat meninggalkan rumah dengan cara pilih negeri tempat kediaman, pilih daerah, masukkan alamat penuh dan koordinat latitude dan longitude serta lampirkan gambar kediaman rumah pakcik. Okey pakcik. Pakcik faham dah pakcik? Oh. Ni balik ya? Sibuk je ada orang ni. Pakcik, jangan situ pakcik. Ada orang pun mesti minat nak dengar. Ada orang tu suka menyibuk. Hau orang. Ya, pakcik. Budak-budak zaman sekarang. Tak apalah pakcik. Apa yang kami sampaikan tu dah ringkas. Jadi saya dengan incas saya bolehlah beransur dulu. Kami tak diri dulu lah pakcik. Okey, baiklah cik. Terima kasih banyak-banyak atas penerangan BSP yang cik bagi kepada saya tadi.
Lepas ni pakcik rasa macam selamat lah pakcik nak tinggal rumah dekat sini. Sebab pihak polis pun ada buat rondaan kat kawasan-kawasan rumah pakcik dan kawasan taman pakcik ni. Cik, tadi ni rumah siapa? Tak tahu juga ah. Oi, Pakcik buat apa dalam tu? Rumah pakcik lah. Kenapa cik?